Hujan bersama nama. Banyak dah kerja aku nak kena buat. Yang ni aku tak submit lagi. Dah lah esok due date dengan mak aku nak aku balik lagi. Aku serabut doh. Pening ke aku. Tengok tu dia call aku lagi. Hello Mami. Hello. Salam kau mana? Aku call kau banyak kali kau tak angkat. Kau ada exam kan nanti? Kau dah study belum ni? Aku tengok kau selalu keluar je dengan kawan-kawan kau tu. Kau jangan nak malu kat family kita Cuba kau contoh sikit abang kau tu. Elok je dia belajar sampai luar negara. Kau ni penat aku hantar jauh-jauh tau. Macam ni kau buat aku. Ya, Nel tahu. Nel dah besar dah Mami. Ni tu nak buat apa? Ni pun Nel nak belajar. Lepas tu Mami call. Macam mana? Ayolah, Nel nak pergi ni. Kau dengar tak aku cakap ni? Korang. Korang nak pergi mana? Kita nak pergi hantar saya pergi ke doktor. Oh ni yang dia esok tak? Kita siap dulu saya ni. Dah, tapi kenapa korang tak jangan buat sama-sama? Kita dah ajak lah you buat sekali tapi you cakap you busy ada lah. Oh ya ke? Sorry, tak ingat. Macam benda lah. Okay lah nanti kita nak pergi hantar dan Okay. Untuk baca nanti. bye. Apa kau dia nak siap lagi? Nailin, apa result kau ni? Tak pernah belajar ni. Kau buat apa? Aku cakap dengan kau ni. Mami dah kenapa? Biadab. So, jadi apa update kau sekarang? Kenapa tak nampak kau actually? Aku kan sebenarnya aku serabut dia sekarang. Aku banyak benda nak buat. Dengan mak aku kacau aku lagi. Assignment pun aku dah ambil nak buat. Dan kita nak graduate next time. Tapi itulah assignment aku tak siap lagi. Also kan, kita kan dah lama kenal. Kita kawan dah diploma lagi kan. Aku just nak tanyalah kan. Tanya. Boleh tak kau tolong aku? Tolong apa ni? Dia just a guide lah. Tapi guide aku buat assignment aku. Tapi bukan kita tak boleh tolong. Itu kan kira tak diintui kita kalau aku tolong kau. Tak, tolong. Bukan suruh buat. Betul ke apa yang aku nampak ni? Rasuah? Ambil je. Tolonglah, ambil je. Ambil je. Ambil je. Rasuah tak? Sekali je tolonglah. Aku just nak lulus je. Tolonglah. Tapi dia rasuah. Buat dia tidak kata. Tak, angkat je. Aku tahu. Kau nak balik kampung kan nanti? Tapi stay benda salah tau weh. Aku halalkan. Okay? Okay, aku nak pergi. Okay, bye. Khaira, stop. Apa ni? Aku ada benda nak tanya kau. Explain this, Khaira. Apa benda ni? Tapi bayar orang siapkan tugasan ni kan dah kira rasuah akademik. Patutkah aku bagi tahu doktor? Doktor, saya minta maaf ganggu masa doktor. Tapi saya rasa saya kena bagi tahu juga. Doktor tengoklah ni. Masa tu saya nampak Nelly bagi Khaira duit untuk buat assignment dia, doktor. Saya tak tahulah apa yang saya buat ni betul ke tak, tapi saya rasa saya kena bagi tahu juga, doktor. Saya harap doktor rahsiakan siapa yang bagi tahu. Sebab mereka kawan baik saya sendiri, doktor. Tapi saya yakin rasuah dan apa yang salah tetap salah. Terima kasih sebab bagi tahu saya. Saya memang ada perkara ni. Weh, Khaira. Tengok ni. Aku dah dapat result untuk SEM ni weh. Aku dapat 4 flat weh. Tak pernah aku dapat 4 flat.
Mestilah ni semua sebab kau tolong aku. Thank you tau. Tapi kan, asal kau macam tak happy untuk aku pun? Aku actually low-key takut apa yang kita buat ni salah. Sebab apa? Sebab hari tu Hana ternampak aku and duit tu terjatuh depan Hana. Apa jatuh? Ya, duit tu terjatuh depan Hana. Macam mana jatuh? Aku tak tahu, dia just jatuh and aku takut Hana report dekat doktor. Macam mana kau lagi ke kantor nanti? Tak weh, dengar tak tu weh? dengan Puan Sasha segera. Weh, doktor nak jumpa kita. Ya, ish ni salah kau lah ni asuk aku dulu. Kenapa pula? Aku cakap kau kan duit tu hadiah kan? Kau yang bagi dekat aku dulu. Aku yang cakap kau benda tu salah. Lain kali kau simpan lah duit tu betul-betul. Korang sedar ke kenapa saya panggil korang ke sini? Apa yang korang buat adalah salah tau. Saya telah menerima laporan kesalahan akademik daripada salah seorang rakan korang. Apa yang korang buat ni, saya tak boleh beri kompromi. Doktor ni semua salah faham. Sebenarnya saya tak ada niat pun nak rasuah. Saya nak tolong dia je. Tapi pada masa yang sama, saya minta tolong dia jugalah untuk tolong saya buat assignment. Betul tu doktor, saya tak rasa kita orang bersalah sebab dia pun kawan saya, jadi saya tolong lagi dia. Cuma dia bagi saya upah je untuk saya makan macam tu. Saya tak rasa ni salah ataupun rasuah doktor. Akta Universiti dan College University 1971 AUKU Akta 30 menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk menyiapkan tugasan akademik. Luntur integriti. Apa benda ni? Kenapa sampai fail? Kenapa sampai fail? Kita orang jawab kot exam and kita dapat A. Next time nak grade dah pun doktor. Kenapa tak boleh retake paper balik? Tak doktor ni, doktor ada bukti kan kita orang buat. Jangan. Mau masa. Baiklah kelas, jadi untuk tugasan akhir korang, berikut merupakan tarikh yang saya nak korang hantar. Baiklah, untuk saya simpulkan topik pada hari ini, saya nak tanya korang. Kenapa korang rasa rasuah ni masih berleluasa walaupun orang tahu perkara tu salah? Mungkin sebab kesusahan hidup, doktor. Betul tu Iman. Sebab kesusahan itulah yang menyedesakkan sesetengah orang untuk membuat perkara yang salah. Tetapi, kalau semua orang macam tu, apa akan jadi dengan masyarakat? Hancur, cikgu. Hancur. Memang akan hancur. Oleh sebab itulah kita ada integriti. Integriti merupakan kita memilih untuk membuat perkara yang benar walaupun dalam keadaan yang memaksa kita untuk membuat perkara yang salah. Oh, maksudnya macam keikhlasan kita untuk menjadi jujur dalam situasi yang sempit. Macam tu ya, doktor? Betul tu Iman. Sebab itulah berlaku banyak penyelewengan duit dalam negara kita. Sebab kurangnya dan hilangnya sifat integriti itu dalam nilai diri sendiri. Kegiatan rasuah ini dia tercetus bukan sahaja ketika kita telah bekerja, tetapi sekarang pada korang yang sekarang ni sedang menjadi pelajar. Adakah sifat integriti korang kuat dalam diri masing-masing sebagai seorang pelajar? Oh, Saya nak tanya, apa contoh rasuah yang berlaku dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi pada masa kini? saya selalu perasan kawan-kawan tolong tiru tanda tangan kawan-kawan sebab ramai tak datang kelas. Betul tu Iman. Macam itulah rasuah tu berputik apabila ada pemikiran alah tak apa, kawan sendiri alah tak apa, tak ada siapa tahu. Itulah punca rasuah tu berlaku. Okey, doktor. Baiklah kelas, sampai sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, berani dan radikal perangi rasuah. Kalaulah semua orang sedar perbuatan beli assignment ni sebenarnya merosakkan maruah universiti dan melahirkan graduan yang kosong tanpa ilmu. Ada ke kawan kita yang buat rasuah dalam kelas tu? Hello Mami. Hello, Nelly. Mami nak pergi mana? Kenapa Mami dapat call daripada lecturer Nelly cakap Nelly fail kelas ni? Nelly terlibat dengan rasuah ke? Kamu ni malukan Mami betul lah. Alah, sini Nelly okey je lah. Ya. Sebab itu pentingnya integriti dalam belajar. Biar kita susah sekarang, jangan sesekali terjebak dengan rasuah. Integriti asas kejayaan.
sadarku tentang apa yang ku lakukan.